King Charles didiagnose ada kanser prostat. Kita walaupun makan sambal tomeh, sambal belacan pun tak lari daripada ancaman kanser prostat. Weh, kanser prostat nombor 3 paling common kot yang membunuh lelaki. Macam mana boleh jadi kanser prostat ni? Of course lah, dia lelaki. Hang perempuan tak ada prostat, jangan risau. Aku tak mau sentuh bab genetik. Sememangnya kanser sangat kuat dengan genetik. Contoh, kalau bapa hang ke ataupun abang-abang hang ada kanser prostat, risiko hang nak kena kanser prostat double. Ataupun mak kita ada breast cancer. So hang sebagai anak lelaki ada chance risiko nak kena prostat cancer. Ini soal genetik. Aku tak mau sentuh faktor-faktor yang kita tak boleh ubah. Contoh macam genetik ke, faktor usia ke, semua tu tak boleh ubah. Yang kita boleh ubah adalah faktor yang contoh macam hang kuat merokok. Kajian systemic review dan juga meta-analysis menunjukkan ada kaitan smoking dengan prostate cancer. So, tak kata kita nak buang, tak biar merokok tu. Yang kedua, diet yang tinggi dengan dairy products. Susu lembu, keju. Tak kisahlah, makanan yang berasaskan tenusu meningkatkan risiko prostate cancer. Benda ni dah dibuktikan melalui kajian, itu systemic review. Kaitan minum susu kerap, makan produk tenusu banyak, ada link kepada kanser prostat. Susu kambing tak ada masalah. Ni, obesity pun main peranan juga tau. Tak boleh cakap apa. Obesity ni bukan setakat kanser prostat. Breast cancer, liver cancer, brain cancer yang meningkatkan risiko kencing manis. Semua tu memang ada link dengan kanser. Senang cerita, obesity ni bapa segala semua penyakit. Jangkitan prostat disebabkan oleh infection. Tu sebab sedikit menaikkan risiko kena kanser prostat. Tapi bila kita tengok balik kan, tak kisahlah kanser ke penyakit kronik yang lain sekalipun, itu semua asbab ujian kita di muka bumi ni. Dan juga asbab kepada kematian kita juga. Jangan takut kanser, jangan takut penyakit. Sebab selagi kita hidup, kita takkan lari daripada diuji. Yang paling penting, jaga kesihatan. Sebabnya, sakit sihat semua urusan Allah. Alias Pak Lang. Saya nak shortcut lah pasal panjang ni saya nak dengar. Saya nak lebih baik ni. Saya mengalami prostat. Untuk orang lelaki-lelaki prostat tu lah. Apabila kita ada prostat ni, kita nak buang air kecil. Cakap perempuan kedah lah. Nak buang air kecil tu cukup susah. Jadi dah lama lah bukan ni. Saya dah ambil berbagai ubat. Malangnya tak berapa nak berkesan. Tapi selepas saya masuk AG ni, saya cuba minum. Saya makan lah. Makan bukan saya tahu tujuannya itu. Saya makan. Selepas saya makan, saya dapati bahawa saya tidak lagi perlu bangkit malam banyak-banyak kali. Dan kencing cukup lawas. Ia sesuai untuk lelaki-lelaki. Tahniah. Tahniah AG. Jadi nak penyakit prostat. Bila dia kata nak sakit prostat tu jadi kita pun susah hati kan. Lepas tu pula dia balik bantu dengan dia masa dia kata apa doktor cakap macam tu. Lepas tu dia kata pasal apa pula kan. Lepas tu tanya orang macam mana keadaan dia semua, dia kata dia tak nak sakit apa pun. Lepas tu dia kata tak apalah. Cuba makan je pagi ni. Lepas tu kata tak apalah dia pun makan. Lepas tu pagi esok pun bagi lagi satu kat dia makan. Lepas tu dah makan pagi 2 pagi dia makan, petang tu dia mula dah susah macam orang nak salin lah. Dia melilau ni dia duduk panggil balik kan. Sakit belakang pinggang kaki semua dah urut je lah, urut betih semua urut. Lepas tu tiba-tiba dia rasa macam dia nak buang kan. Lepas tu kata kena buang dalam mangkuk tandas kata. Buang kat bawah. Takut kita nak tengok ada nanah ke darah, kita tak tahu benda nak keluar kan. Rupanya keluar batu. Bila keluar batu tu dia keluar 2-3 biji batu tu terus lancar kencing dia. Masa mula-mula tu kencing memang pekat. Pekat lah warna kuning kan. Pekat. Lepas tu dia duk buangnya lama. Lepas tu saya kata tak habis lagi ke abang? Dia kata ada lagi banyak. Dia tak ada mungkin dalam dekat Semang Timur maksudnya. Lepas tu eloklah sampai lah ni lah. Itulah nak kongsi. Terima kasih lah.
dapati baru 1 minggu saya pakai satu paket, saya dapati kesannya sangat menakjubkan. Dan dibandingkan daripada ubat-ubat yang lain, yang banyak ubat-ubat yang saya try, tetapi ini yang paling baik. Kerana dia ni direct terus pada kita punya urat saraf. Pertama pembaikan urat saraf dan juga pembaikan kita punya prostat. Kemudian kalau ada apa-apa urat saraf sitis, ini ubat yang paling baik lah kita gunakan. Kemudian kita dapati dianya taklah mahal sangat, harganya pun berpatutan, dan kita boleh makan dan rasa sedap dengan sebuah buah-buahan. Jadi haraplah saya akan teruskan makan benda ni sehingga saya betul-betul pulih. Saya haraplah kita try lah, cuba. Kalau siapa yang belum cuba, patut cuba. Haji rasa yakin tak nak share pada kawan-kawan, nak kongsikan pada kawan-kawan? Jadi itulah tujuan saya ni, beri sedikit pendapat ni, tujuan ni untuk share pada kawan-kawan yang lain. Kalau yang ada masalah yang sama, maknanya cuba. Haji Sirah ni, insyaAllah Haji Sirah ni boleh memberi manfaat. InsyaAllah. Terima kasih Haji.